Assalamualaikum. Hari ini saya buat kek batik gulung. Biasanya kek batik dibuat dalam loyang dan dipotong kecil. Tapi kali ini saya buat versi gulung pula. Memang sedap, peminat kek batik wajib cuba resepi ini. Jom tonton video ini sehingga habis. Selain dari resepi, saya juga akan kongsikan beberapa tips penting nanti. Tekstur kek batik kali ini adalah lembut seperti kek, chewy dan tak keras langsung. Saya gunakan biskut Mary jenis ini dan sediakan 2 paket. Tapi kita tak gunakan 2 paket ni ya. Saya akan timbang dan hanya akan gunakan sebanyak 400 gram sahaja. Anggaran 70 hingga 72 keping biskut. Bakinya banyak ni ya. Boleh disimpan dalam bekas kedap udara. Patahkan biskut Mary tadi kepada 2 hingga 4 bahagian. Jangan patahkan terlalu halus sangat, takut nanti tak jadi pula corak batiknya. Selesai patahkan biskut Mary ni, ketepikan sekejap. Saya nak tunjukkan mentega ataupun margarin yang saya gunakan. Kali ni saya gunakan butter blend jenama Farmhouse ya. Satu buku ni ada 250 gram, tapi kita hanya akan gunakan sebanyak 200 gram sahaja. Anda nak gunakan margarin atau mentega jenama apa pun tak apa, terpulang pada bajet masing-masing. Cairkan dengan menggunakan api yang paling perlahan, takut mudah hangus. Ini pula susu pekat manis yang saya gunakan, iaitu krema pekat manis sebanyak 150 gram. Dan sukatan ini akan menghasilkan kek batik yang kurang manis. Kalau anda kurangkan lagi, nanti terus jadi tak manis langsung. Dan juga saya gunakan krema sejat cair, iaitu susu sejat ya, sebanyak 100 gram. Anda nak gunakan jenama apa pun tak apa, saya hanya tunjukkan apa yang saya gunakan sahaja. Dan ini pula serbuk minuman malt chocolate, iaitu saya gunakan Vico, sebanyak 100 gram. Masukkan sekali. Ingat waktu ni api jangan kuat. Gunakan api paling perlahan. Dan juga serbuk koko sebanyak 40 gram. Masukkan kesemuanya ke dalam periuk dan masaklah sehingga larut. Kalau anda takut hangus, waktu ni anda boleh padamkan api dulu. Bila dah nampak larut tu, barulah mula hidupkan api perlahan. Bila dah kelihatan larut begini, saya akan masukkan pula sebiji telur yang bersaiz besar. Tak kisahlah grade A ataupun B, gunakan telur yang bersaiz besar ya. Pukul sedikit dan masukkan ke dalam adunan tadi. Jangan risau, dia takkan bau hanyir sebab kita gunakan telur yang masih segar. Dan juga, selain itu saya akan tambahkan setengah sudu kecil esen vanila. Kalau anda skip telur tadi, kek batik anda tidak akan jadi lembut dan chewy ya. Sebaliknya akan jadi keras. Kacau hingga sebati kesemuanya. Teruskan mengacau dan proses ini agak lama juga sebab saya gunakan api yang paling perlahan. Masaklah sehingga teksturnya semakin pekat dan kelihatan mendidih kecil seperti ini. Seterusnya, bila kelihatan mulai mendidih kecil, dia akan jadi bertambah pekat lagi dan pada waktu inilah barulah saya akan masukkan biskut Mary pula. Kacau hingga sebati kesemuanya. Bila telah sebati dan kesemua adunan coklat tadi bergaul rata bersama dengan biskut Mary, anda kacaulah sekejap lagi dan seterusnya bolehlah matikan api. Kita akan biarkan adunan ini suam sedikit sebelum kita mula menggulung. Sekarang saya nak tunjukkan pula plastik yang saya gunakan.
yang bersaiz 7 kali 9 inci. Plastik ni boleh beli di kedai yang menjual barangan plastik ya. Bila adunan telah pun mulai suam ataupun sejuk, kita akan isikan adunan ke dalam plastik. Jangan terus isi waktu panas, takut nanti nak gulung, sakit tangan anda pula. Ni saya dah tunggu suam dah hampir sejuk Dan satu plastik ni anggaran 230 hingga 240 gram. Gulunglah dengan kemas dan padat. Ada setengah orang yang tidak menggunakan plastik untuk menggulung kek batik ni, sebaliknya menggunakan kertas baking iaitu parchment paper. Tapi kalau bagi saya sendiri, saya rasa lebih mudah menggunakan plastik ya. Perhatikan juga pada gulungan yang anda buat tadi supaya pada setiap penghujungnya terisi dengan kemas dan padat. Saya akan gunakan selotip supaya gulungan ini tidak terbuka. Kalau tak nak gunakan pun tak apa, anda hanya lipat plastik dengan kemas sahaja. Keseluruhannya saya dapat 4 gulung yang beratnya antara 230 hingga 240 gram setiap satu. Saya akan simpan dalam peti sejuk pada bahagian chiller supaya dia set dengan elok. Anggaran masa 3 hingga 4 jam. Tak perlu letak di tempat beku ya. Selepas 4 jam dalam peti sejuk, bolehlah dikeluarkan dan beginilah hasilnya ya. Dia telah mulai keras dan set dengan elok. Tak perlu tunggu lagi, terus keluarkan dari plastik. Kalau anda tunggu lama, nanti dia akan jadi lembut dan susah pula nak potong. Saya akan terus potongkan kek batik ni dalam keadaan yang masih baru lagi dikeluarkan dari peti sejuk supaya potongannya kemas. Tak kisah ya, anda nak potong tebal macam mana pun tak apa. Macam di sini saya buat tebal anggaran hampir 1 inci sahaja. Kalau anda potong nipis sedikit, anda akan dapat potongan yang lebih banyak. Beginilah hasil kek batik yang kita sediakan tadi. Teksturnya lembut seperti kek, tak muak, kurang manis dan sangat mudah untuk dibuat. Kalau tak habis dimakan, anda boleh simpan dalam peti sejuk pada bahagian chiller. Dalam tempoh seminggu tu masih elok lagi. Selamat mencuba semua. See